Assalamualaikum, saya Puan Noh. Saya nak menceritakan kisah saya sendiri yang mengidap penyakit batu karang baru-baru ni. Saya mengidap batu karang hampir 2 bulan. Pelbagai ubat saya makan yang doktor swasta kerajaan bagi, memang saya makanlah untuk membuang batu karang ataupun memecahkan batu karang. Selama 2 bulan tu jugalah saya sakit nak menahan setiap kali nak buang air, dan setiap kali nak buang air memang keluar darah lah. Sakit Allah dia tahu. Dan azab nak setiap kali buang air tu tak dapatlah nak saya ceritakan. Cuma siapa yang ada kena penyakit batu karang tahulah sakitnya kan. Jadi macam-macam ubat lah saya makan selama 2 bulan tu, tak juga berjaya. Jadi baru-baru ni kawan saya, Cik Rosli, telah mensyurkan saya, memperkenalkanlah satu produk vitamin Voltan ni dengan kapsul ni. Dia suruh saya amalkan. Saya amalkan untuk 3 hari yang pertama. Saya dah nampak kesan dia lah, pemakanan dia, cara saya nak makan dia. 1 cecet tu saya akan campur dengan 3 kapsul. Saya buka kapsul tu, saya akan bacuh dalam air. Saya makan 1 hari 3 kali. Maknanya 1 cecet 3 kapsul petang dan malam. Jadi 9 kapsul 3 cecet. Saya amalkan minum tu setiap hari. Kesan yang saya dapat rasa pada hari yang ketiga. Saya rasa perjalanan kencing saya macam elok, macam ada keluar tu macam laju lah sikit kan, keluar banyak sikit. Saya kata kesan susu ni mungkin kot. Bila hari yang ke-6 tu, malam yang saya nak buang air tu, memang sakit dengan darah yang keluar. Jadi saya nak buang air tu, tiba-tiba dia keluar batu tu. Dan batu tu memang besar lah. Saya nak tunjuk dekat sini. Saya nak tunjuk kat sini batu dia ni. Besar tak perempuan? Besar tak? Besar. Memang sakit. Saya pun tak sangka lah. Bersyukur sangat-sangat lah batu dia keluar. Jadi dengan peminuman, dengan saya amalkan minum susu ni, saya yakin batu ni boleh keluar. Jadi saya harap sesiapa yang mengidap batu karang tu minumlah vitamin dengan